Aku rasa mesti korang pernah tengok video berkenaan dengan Ativa Putih. Dalam kes ini, baru-baru ni telah dipanggil seorang saksi pakar daripada Pro2. Okay. Ativa Advance ni, dalam sistem kereta dia memang ada data entry system. EDR adalah Event Data Recorder yang berada dalam semua kenderaan Pro2 yang terkini. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil perakam data kenderaan ataupun lebih dikenali dengan kotak hitam lah. So saya rasa bila cakap kotak hitam ni semua orang tahulah apa fungsi kotak hitam ni. Tapi tak ramai yang tahu benda ni ada dalam semua kenderaan Pro2. EDR ni akan merekod data berkaitan kawalan dan operasi kenderaan. Dia akan merekod data ni apabila terjadi contoh impak kemalangan, okey, ataupun ada impak keluar airbag pada kenderaan tersebut. Bila ada dua benda ni berlaku, EDR ni akan berfungsi. EDR ni dia akan rekod tahap kelajuan kenderaan tersebut. Lepas tu dia akan rekod tahap driver tekan pedal minyak tersebut. Adakah apabila berlaku impak tu driver tekan pedal minyak lagi kuat ataupun dia lepaskan pedal minyak. And then nombor 3, dia akan rekod tahap tekan pedal brake. EDR ni dia takkan rekod gambar dalam kenderaan, tidak akan direkod. Bunyi dalam kenderaan tidak akan direkod. Video apa semua tak ada. Dia hanya rekod sistem operation kenderaan saja. Data yang direkod ni tidak akan didedahkan pada third party. Hanya jika pihak penguatkuasa perlukan data tersebut, Pro2 akan dedahkan. Nombor 2, Pro2 akan dedahkan dalam kes-kes yang berkaitan dengan kes mahkamah. Dia ada satu special punya tools, okay, untuk ambil data ni. Dia bukan simply boleh ambil. Siapa ada tools ni adalah pihak pengeluar kereta lah, seperti Pro2 sendiri. And then nombor 2, pihak penguatkuasa, JPJ, polis, okay. So diorang pun ada tools ni. Jika diorang perlukan data ni, diorang boleh keluarkan data ni daripada sistem komputer kereta lah. Kegunaan data ni of course lah, data ni boleh membantu untuk mengetahui punca-punca kejadian ketika berlakunya kemalangan tersebut. Pihak penguatkuasa atau pihak berkaitan untuk mengetahui atau untuk menyelesaikan kes-kes tertentu. Data ni juga akan digunakan oleh pihak Pro2 untuk memperbaiki sistem keselamatan diorang untuk masa hadapan lah, tanpa mendedahkan pemilik kenderaan atau mendedahkan pihak driver lah. Pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro2 yang paling dipercayai di Johor.